Disebabkan Pelang banyak gila kat rumah, tiba-tiba suami cakap macam ni, "Tolong buatkan pulut pauh boleh?" Jom kita start. Pulut yang dah direndam selama 4 jam ni Nina masak atas rice cooker je. Mula-mula kita masukkan santan, garam, pandan dan juga air. Setakat pulut tu je kita gaul rata. Tapi Nina nak letak pewarna. Korang tak nak letak pun tak apa, tak payah ikut Nina Okey, lepas tu Nina teruslah masak atas periuk nasi ni macam biasa. Untuk kuah santan, Nina masukkanlah santan ni, gula 2 sudu setengah je, garam ni lebihkan sikit supaya kita punya kuah ni ada rasa masin dan dia akan balance lah dengan manis tu ya. Lepas tu kita tunggulah sampai mendidih. Lepas tu kita plating. Nina buat macam ni je sebab Nina nak bagi dekat staff encik suami dekat office. Kan boleh kita makan ramai sebab mangga memang terlalu banyak sangat kat rumah. Nina plating simple je macam ni, letak bunga sikit dan dah siap pulut pauh ataupun pulut mangga versi Nina. Okey. Kalau tak suka yang purple tu tak payah ikut Itu saja untuk kali ni. Bye bye.